Ramai tanya, Tuan, mana lagi bagus, emas ke hartanah? Jangan lupa follow dan share video ni untuk rujukan akan datang. Jawapannya mudah sahaja, ikut tahap kemampuan kita. Tapi kalau anda baru nak bina simpanan, emas lebih sesuai untuk langkah pertama. Hartanah memang aset yang hebat. Boleh jana sewa, boleh naik nilai. Tapi untuk mula, perlukan modal besar. Deposit 10%, legal fee, kos renovation, belum campur lagi risiko tak ada penyewa dan hutang bank. Tapi emas boleh mula serendah RM100. Mudah simpan, mudah dicairkan bila perlu. Tak perlu maintenance, tak perlu buat loan. Emas juga lindungi nilai duit dari inflasi. Harga rumah naik, harga barang naik, duit susut, tapi nilai emas kekal kukuh. Dan emas boleh jadi tangga untuk beli hartanah nanti. Simpan emas dulu dan jual atau gadai untuk dijadikan deposit rumah pertama. Pesan mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie, kalau belum mampu pegang rumah, peganglah emas dulu. Sebab yang penting bukan nampak kaya, tapi bina asas keuangan yang kukuh. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.